Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, so dalam video ni saya terangkan sedikit kepada anda tentang perbezaan di antara sequence dan juga broadcast. Okey. So dalam platform Sepostian kita ini, kalau kita buka di bahagian omnichannel open board, kemudian kita scroll ke bawah, dia ada bahagian automation dan dia ada sequence dekat sini. Okay, so by default kalau anda download mana-mana template, dia akan adalah beberapa sequence yang memang saya dah buat. Salah satunya adalah FU 24 hours dan juga check agent reply. Check agent reply ni tak perlu nak diusik langsung lah, itu adalah background process. Dan FU 24 hours ini anda boleh adjust sedikit. Okay, nanti saya terangkan dengan lebih detail tentang sequence-sequence yang ada ini. So ini adalah sequence. Sequence ni apa? Sequence ni adalah mesej berkala yang kita nak hantar kepada user kita. Kita boleh buat sequence, apa jenis sequence lagi, nanti saya akan ajar anda macam mana nak tambah lagi sequence yang baru dan macam mana kita nak connectkan dengan flow chatbot kita tu. Okay, and then yang satu lagi adalah broadcast. Okay, so broadcast ini pula adalah mesej yang kita nak hantar kepada ramai orang. Satu mesej tapi dia nak hantar kepada ramai orang. Maksudnya kita nak hantar kepada subscriber kita, nak hantar kepada database kita, nak buat broadcast apa semualah. Okey. Cuma broadcast kalau kita pakai WhatsApp, dia perlu pakai message template. Okey, WhatsApp template ni lah, WhatsApp template message ini. So WhatsApp template message ini akan ada charges. Okey. Kalau kita tengok dalam website Meta ataupun WhatsApp ni, dia ada berikan kita beberapa jenis. Kita boleh tengok dekat bawah ni, business.whatsapp.com, product/platform/pricing. So kita boleh tengok dekat bawah ni berapa harga yang perlu kita bayarkan. Biasanya kita akan pakai marketing ataupun utility sahaja. So kalau ikutkan market dekat dalam Malaysia, currency kita pilih USD lah. And then untuk utility 0.014. So kalau sekarang USD to MYR 0.014 bersamaan dengan 5 sen. Okey, bersamaan dengan 5 sen. 5 sen ataupun 6 sen lah. 6 sen kita kira sebagai 6 sen ataupun 7 sen kebiasaannya. Sekarang dolar sedang turun sikit kan. So dia jadi murah lah. Biasa dalam 7 sen macam tu. Okey, kalau marketing, okey, marketing adalah 0.086 bersamaan dengan 35 sen. Satu mesej kita nak hantar, dia charge kita 35 sen. So, apa beza di antara marketing dan juga utility ini? So, marketing adalah biasanya memang kita akan by default kena guna marketing lah. Tapi kalau kita pandai olah ayat, kita boleh gunakan utility. So, kalau anda tengok dekat dalam ni, dekat bahagian tool, content. Okay, content, WhatsApp message template ini, kita boleh createkan template dan dia boleh tengok kat sini, utility, send message about an existing order or account. So, kalau kita nak hantar apa-apa message tentang existing order, kita boleh pakai utility. Kalau selain daripada tu, kita nak hantar promotion ke, information tentang produk ke, servis ke, business ke, itu memang kena pakai marketing. Tapi anda boleh try olah ayat tu supaya dia kedengaran seperti utility. Tapi adalah strateginya yang mungkin kita akan discuss pada masa akan datang. Okay, so itu cara lah macam mana kita kena buat dulu dia punya ni. Nanti saya akan terangkan secara lebih detail untuk setiap satu topik ini. Cuma nak terangkan kepada anda perbezaan di antara sequence dan juga broadcast. Dia berbeza sedikit. Okay, saya recap balik. Sequence adalah message berkala yang kita nak hantar kepada satu-satu user. Tapi broadcast adalah satu message yang kita nak hantar kepada ramai user. Okay, user ataupun lead lah. Alright, so itu saja dalam video kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera.